Assalamualaikum guys. Hari ni aku ada dekat kedai tinted. Nak tinted cermin depan kereta aku. Panas sangat. Kedai tinted kita pakai ni nano ceramic yang nombor 3, 30%. 30% je. Tak nak pakai yang ni 50. Tapi dia tak lepas JBJ. Dia tak lepas JBJ. Nampak ni ada spek JBJ 70% ketulusan cahaya kan. So dia jadi 3 bulan lah. 30%. Okay. Macam ada kat sini. Ada nano titanium, ada nano carbon, nano black, nano color HD. Aku ambil yang paling mahal sekali, nano ceramic 99 hingga 100% UVR. Dia ada peratus ni, peratus. Sekarang kan musim panas. Buat dekat rumah aku je. Molex Steam. Umi pun ada. Umi ada sebelah. Umi tengah main handphone. Tengok cara-cara dia pasang. Mula dia tampal kat luar dulu. Lepas tu baru dia letak kat dalam masa ni. Dia bagi fitment betul-betul dulu. Dia ukur, baru dia letak kat dalam. Okay, nanti kita tunggulah. Lambat juga nak siap. Alright. Dia cabut. Baru dia cabut, lepas tu dia tampal kat dalam. Oh lama. Baru dia tampal kat dalam. Semua dulu. Tu dia tampal kat dalam. Macam ni cara punya pasang tinta. Dia cabut plastik plastik ni memang tak pakai. Ini banyak main dengan air sabun macam tu. Siap dah. Tinggal nak letak yang lah atas warna hitam tu kan. Siap yang tu. Siap tinted yang lah tepi kiri kanan belakang semua tu dah ada dah. Yang tinted magic dulu aku buat. Yang depan ni memang cabut dari tu sebabnya tinted magic tu dah gelembung-gelembung itu dah koyak kan. So kita buat yang ni depan je. Right. Pasang latah.
aku ambil yang ni je, yang 30%. Dia ada 50. 70, 80, 95, 80, 90. Ni lah. Sebenarnya warna ni cantik. Assalamualaikum guys. Hari tu yang aku pergi tinted kereta tu, aku lupa nak buat penutup outro. So ni dah 2 hari dah aku pakai tinted yang nano ceramik tu. Alhamdulillah tak panas sangat kereta. Dia kurang panas. Memang kurang betul lah panas. Aku buat dekat rumah aku. So ini yelah, dah pasang elok. Okay, aircon pun aku dah baiki. Lepas tu tayar pun dah tukar belakang 2 biji. Alhamdulillah okey lah semua. So itu je lah, vlog pendek je. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Jangan lupa tu klik butang subscribe. Bye.